korang kat luar sana yang suka nak renew insurans tanpa mengikut market value semasa kereta korang, korang kena tengok video Abang Jubah ni bila korang berlaku kemalangan dan kemalangan tu korang tak bersalah. Soalan dia macam ni, huraikan kalau insurans kita underinsured, nak claim third party, apa jadi bos kalau pelanggar bersalah? Pertama, korang kena tahu apa itu underinsured. Underinsured adalah jumlah yang korang insurankan kereta korang tapi tidak mengikut nilai semasa. Maksudnya, Abang Jubah bagi satu contoh, macam kereta Beza belakang ni. Nilai semasa kereta dia adalah RM20,000. Tapi, owner kereta ni nak insurankan kereta dia sebanyak RM10,000 sahaja. Ini yang dipanggil underinsured. Masalah akan timbul bila dia kemalangan. Sebabnya, insurans akan membayar ganti rugi mengikut berapa yang dia insurankan. Bukan lagi mengikut market value semasa. Soalan dia tadi adalah sekiranya dia dilanggar dan dia nak membuat tuntutan third party claim. Berita baik dia dekat sini. Sekiranya dia tidak bersalah ataupun dia nak menuntut ke atas insurans orang lain, dia tak perlu membayar apa-apa pun bayaran tambahan kepada pihak bengkel. Tapi kalau dia nak membuat tuntutan OD KFK claim, dia wajib kena bayar dahulu bayaran underinsured tersebut. Tetapi insurans akan membuat pemulangan semula bayaran underinsured tersebut berserta dengan bayaran loss of use. Sebab tu Abang Jubah nasihatkan korang, kalau nak renew insurans tu, pastikan korang mengikut market value yang betul. Korang kat luar sana pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas yang tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke mereka Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpakan next video. Assalamualaikum.